Ramai orang Indonesia sekarang dah mula cakap terang-terang, Malaysia memang lebih maju. Dan hari ini, saya nak tunjuk bukti sebenar yang buat mereka akui fakta ini. Anda akan tengok perbandingan yang mengejutkan, dari infrastruktur sampai kehidupan harian, yang buktikan kenapa pengakuan ini semakin kuat. Kalau anda selama ni rasa Malaysia biasa je, persediaan anda untuk terkejut. Sebelum kita teruskan, saya nak minta tolong sikit. Kawan saya dari Jakarta kata video macam ni tak akan sampai 500 subscribers pun sebab katanya Malaysian tak suka tahu kebenaran. Tapi saya percaya kita lain. Kita berani terima fakta dan bangga dengan pencapaian negara sendiri. Tolong buktikan dia salah. Subscribe sekarang dan tunjuk yang kita sokong konten berkualiti macam ni. Assalamualaikum. Jadi, apa yang buat ramai netizen Indonesia mula mengaku Malaysia lebih maju? Bukan sebab mereka nak jatuhkan negara sendiri, tapi sebab fakta memang tak boleh dinafikan lagi. Saya akan tunjuk anda bukti konkret, bukan sekadar pendapat. Dan paling menarik, pengakuan ni datang dari mereka yang dah tinggal atau bekerja kat kedua-dua negara. Mereka nampak sendiri perbezaannya. Cuba anda bayangkan situasi ni. Anda bangun pagi nak pergi kerja. Kat Malaysia, anda boleh naik LRT, MRT atau monorail yang datang setiap 3 hingga 5 minit. Sistem pengangkutan awam kita bersih, ada aircon dan jadual tepat pada masanya. Sekarang bandingkan dengan Jakarta. Ya, mereka ada MRT sekarang. Tapi berapa lama baru siap? Pembinaan bermula 2013, siap 2019. Sementara itu, Malaysia dah ada sistem rel sejak 1995. Kita dah 24 tahun lebih awal. Tapi tunggu dulu. Ini baru permulaan. Saya nak anda tengok sesuatu yang lebih mengejutkan nanti, tentang perbezaan kualiti hidup. Tapi sekarang kita fokus dulu pada apa yang rakyat Indonesia sendiri cakap. Di media sosial Indonesia, terutama platform macam Twitter dan TikTok, semakin ramai yang share pengalaman mereka kat Malaysia. Seorang warga negara Indonesia yang kerja kat Kuala Lumpur sejak 2020 tulis, "Saya akui, infrastruktur Malaysia jauh lebih teratur. Jalan raya luas, sistem tol canggih, dan yang paling penting, saya boleh minum air paip terus tanpa risau." Itu satu perkara yang ramai Malaysian ambil mudah. Tapi bagi mereka yang datang dari Indonesia, ini satu kemewahan. Air paip yang boleh diminum terus. Anda pernah fikir berapa bernilainya kemudahan ni? Kat Indonesia, kebanyakan rakyat kena beli air mineral dalam botol atau masak air dulu sebelum minum. Kos bulanan untuk air minum sahaja boleh sampai RM200,000 sebulan untuk satu keluarga. Itu lebih kurang RM60. Bayangkan, duit yang boleh disimpan kalau ada air paip bersih macam Malaysia. Sekarang mari kita bercakap tentang sesuatu yang lebih dekat dengan kehidupan seharian, ekonomi dan daya beli. Gaji minimum kat Kuala Lumpur sekarang RM1,500 sebulan. Gaji minimum kat Jakarta, RM5,67,000. Bunyi besar kan? Tapi bila convert, itu cuma sekitar RM1,480. Hampir sama je kan? Tunggu, magic dia bukan kat sini. Cuba tengok harga barang. Nasi ayam kat Malaysia, sedap-sedap pun RM7 hingga RM8. Kat Jakarta, nasi ayam yang setanding kualiti, harga dia sekitar RM35,000 hingga RM40,000. Convert ke ringgit, RM10 hingga RM11. Roti canai kat Malaysia, RM1.20 hingga RM1.50. Roti canai equivalent kat Indonesia sekitar RM15,000. Itu dah RM4.40. Nampak tak perbezaannya? Gaji lebih kurang sama, tapi barang kat Malaysia lebih murah. Itu belum kira kualiti hidup. Malaysian boleh beli kenderaan dengan lebih mudah berbanding Indonesia.
Pro 2 Aksia baharu kat Malaysia, harga sekitar RM24,000 hingga RM30,000. Kereta kategori sama kat Indonesia, Daihatsu Ayla, harga bermula RM100 juta. Itu RM29,000. Hampir sama kan? Tapi, cukai jalan kat Malaysia setahun cuma RM90. Cukai kenderaan kat Indonesia boleh cecah RM2 juta setahun, RM585. 6 kali ganda lebih mahal. Dan saya belum cerita lagi tentang petrol. RON 95 kat Malaysia sekarang sekitar RM2.50 seliter dengan subsidi. Pertalite kat Indonesia RM3.50 seliter. Kalau anda isi minyak penuh seminggu sekali, 40 liter sebulan, kat Malaysia anda bayar RM82. Kat Indonesia, RM140. Perbezaan RM58 sebulan, RM696 setahun. Itu duit untuk percutian dah tu. Tapi anda tahu, apa yang paling buat ramai Indonesian impressed dengan Malaysia? Bukan harga atau infrastruktur semata-mata. Ia tentang sistem. Sistem pendidikan, sistem kesihatan, sistem kerajaan yang lebih telus dan efisien. Ambil contoh sistem kesihatan. Hospital kerajaan kat Malaysia, kalau anda rakyat Malaysia, rawatan ringgit Malaysia 1 je. Ubat pun murah gila. Warga Indonesia yang datang untuk rawatan perubatan di hospital swasta Malaysia pun mengaku lagi murah dari hospital swasta kat Jakarta. Medical check-up lengkap kat hospital swasta Malaysia sekitar RM500 hingga RM800. Yang sama kat Jakarta, boleh sampai 5 hingga 8 juta rupiah. Itu RM1,460 hingga RM2,340. Hampir 3 kali ganda. Pendidikan pula, Universiti Awam Malaysia macam UM, UKM, USM. Yuran setahun untuk ijazah sarjana muda dalam lingkungan RM3,000 hingga RM5,000 untuk rakyat Malaysia. Kat Indonesia, Universiti Negeri macam UI atau ITB pun yuran boleh sampai 10 hingga 20 juta rupiah setahun, RM2,925 hingga RM5,850. Dan ni untuk universiti kerajaan tahu, bukan swasta. Sekarang saya nak tanya anda sesuatu. Bila terakhir kali anda kena bayar rasuah untuk uruskan dokumen? Kat Malaysia, sistem SPAD, JPJ, semua dah digital. MyEG, anda boleh renew road tax online, print sendiri kat rumah. Kat Indonesia, ramai yang masih kena pergi pejabat, beratur panjang dan kadang-kadang kena bagi duit kopi untuk percepat proses. Bukan saya yang cakap, rakyat Indonesia sendiri mengaku sistem e-government Malaysia lebih maju. Transparency International pun dah keluarkan data. Corruption Perceptions Index 2024 letakkan Malaysia di ranking 57 dari 180 negara. Indonesia, ranking 115. Semakin rendah ranking, semakin tinggi persepsi rasuah. Ini bukan pandangan subjektif, ini data antarabangsa. Tapi sekarang kita masuk bahagian yang lebih menarik. Kehidupan bandar versus kehidupan bandar. Jakarta terkenal dengan kesesakan teruk. Google Maps estimate 30 minit sampai boleh jadi 2 jam sebab traffic jam. Kuala Lumpur pun ada jam, jangan salah faham, tapi masih lebih terkawal. Sistem lebuh raya bertol, flyover, MRR2, Duke, Smart Tunnel, semua ni direka untuk kurangkan kesesakan. Indonesia sekarang tengah cuba kejar ketinggalan. Mereka bina ibu negara baharu, Nusantara, kat Kalimantan. Projek bernilai berbilion-bilion dolar. Tapi itu akan ambil masa bertahun-tahun lagi. Malaysia, kita dah lama plan bandar-bandar dengan lebih strategik. Putrajaya siap dalam masa kurang 10 tahun dari tanah kosong jadi bandar pentadbiran lengkap. Dan dari segi keselamatan,
Anda rasa selamat jalan sorang-sorang malam kat Kuala Lumpur tak? Kebanyakan tempat, ya. Kadar jenayah Malaysia mengikut data UNODC lebih rendah berbanding Indonesia dalam kebanyakan kategori. Ini buat ramai warga Indonesia yang datang kerja kat sini rasa lebih selesa dan selamat. Sekarang, mari kita bincang tentang digital economy dan connectivity. Malaysia antara negara pertama di Asia Tenggara yang roll out 5G secara meluas. Speed internet kat Malaysia, average 4G, boleh sampai 30 hingga 40 megabit sesaat kat bandar-bandar besar. Indonesia masih struggle dengan coverage 4G yang konsisten kat kawasan luar bandar. Dan harga data? Unlimited data plan kat Malaysia boleh dapat sekitar 35 hingga 45 ringgit sebulan. Kat Indonesia, plan yang sama boleh cecah 150,000 hingga 200,000 rupiah, 44 hingga 59 ringgit. Fintech pun sama. Malaysia ada e-wallet macam Touch and Go, Boost, GrabPay yang dah integrate dengan semua sistem, tol, parking, retail. Indonesia ada GoPay dan OVO, tapi adoption rate dan integration dengan infrastruktur awam masih tak selancar Malaysia. Anda tengok sekarang, kenapa ramai Indonesian mula akui Malaysia lebih maju? Ia bukan tentang jatuhkan sesiapa, ia tentang realiti. Dan realiti ni bukan datang tiba-tiba. Malaysia plan dan bina sistem ni selama puluhan tahun. Tapi yang paling best, anda tahu apa? Rakyat Indonesia yang buat pengakuan ni bukan dengki atau sedih. Ramai yang gunakan Malaysia sebagai benchmark. Mereka cakap, kalau Malaysia boleh buat, kita pun boleh. Itu mindset yang positif. Mereka datang sini belajar, kerja, hantar duit balik untuk keluarga dan bawa balik ilmu untuk bangunkan negara sendiri. Malah ada yang cakap, Malaysia ni macam cermin untuk Indonesia. Tengok apa yang boleh dicapai bila ada perancangan jangka panjang yang baik, sistem yang telus dan pelaburan dalam infrastruktur. Ini bukan penghinaan. Ini pengiktirafan. Dari segi ekonomi makro pun jelas. GDP per kapita Malaysia 2024 sekitar $12,400 Amerika Syarikat. Indonesia, $5,200 Amerika Syarikat. Hampir 2.4 kali ganda lebih tinggi. Ini bermakna secara purata, rakyat Malaysia ada lebih banyak sumber untuk hidup selesa berbanding rakyat Indonesia. Dan bila kita tengok purchasing power parity, jurang tu jadi lebih jelas lagi. Malaysian boleh beli lebih banyak dengan gaji yang sama berbanding Indonesian. Ini fakta ekonomi, bukan perbandingan untuk tunjuk pandai. Sebelum saya tutup, saya nak anda faham satu benda penting. Video ni bukan untuk perli Indonesia atau tunjuk Malaysia perfect. Malaysia pun ada masalah sendiri. Kos sara hidup yang naik, isu politik, keperluan reform dalam banyak bidang. Tapi bila kita buat perbandingan secara objektif dengan Indonesia, fakta memang tunjuk Malaysia lebih maju dalam banyak aspek. Yang paling bermakna adalah pengakuan datang dari mereka yang tinggal kat kedua-dua negara. Mereka nampak, mereka rasa, mereka compare setiap hari. Dari sistem pengangkutan, harga barang, kualiti perkhidmatan awam, sampai kepada peluang ekonomi, Malaysia tawarkan lebih banyak kestabilan dan kemudahan. Jadi apa yang anda boleh ambil dari semua ni? Pertama, hargai apa yang Malaysia dah bina selama ni. Kedua, jangan ambil mudah kemudahan yang kita ada. Air paip bersih, jalan raya bagus, sistem kesihatan yang affordable. Ketiga, teruskan usaha untuk jadikan Malaysia lebih baik lagi. Sebab ada negara lain yang tengah kejar kita dari belakang. Kalau video ni buka mata anda tentang kelebihan Malaysia yang mungkin anda dah ambil mudah selama ni, klik like sekarang. Subscribe channel ni untuk lebih banyak konten perbandingan dan fakta menarik tentang Malaysia dan negara jiran. Dan komen di bawah,
Apa yang paling anda syukur tentang Malaysia? Saya nak baca pendapat anda. Malaysia boleh bukan sekadar slogan. Ia pencapaian nyata yang diakui rakyat sendiri dan rakyat negara lain. Teruskan sokong negara kita. Teruskan berusaha untuk jadikan dia lebih baik. Terima kasih kerana tonton sampai habis.